Tes. We love you. Cikgu Syakawi terbaik. Awak ni jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Awak tak makan kek kan? Tak makan. Awak tak makan kek kan? Awak tak makan kek kan? Makan lah. Bagilah Omar. Gambar ke video? Gambar ke video? Video. Cikgu boleh tunjuk sini. Ambil Nabila. Ambil Nabila. Aku balik Jumaat. Aku pergi je majlis kat Budi tu. Kalau nak rakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada cikgu-cikgu semua. Jadi saya wakil Batch Acidius, AC Duos ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana telah banyak berkorban daripada Cikgu Syakawi pada kami mula masuk lagi. Cikgu Syakawi dah lead kami punya orientation. Jadi saya sangat berterima kasih kerana sosok Cikgu Syakawi ada bersama kami semenjak daripada awal lagi. Dan Cikgu Helmi, saya sangat berterima kasih daripada Cikgu Zati, Miss Wan dan juga Cikgu Senda. Banyak dah berkorban datang pertemuan batch, settlekan apa-apa yang berkenaan dengan batch kami. Jadi saya sangat hargai apa yang cikgu buat dan terima kasih juga kerana menjadi warden yang baik. Dan kepada Cikgu Senda, saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kerana cikgu telah meluangkan dan mengorbankan banyak masa kepada kami buat slot jadual PJJ lagi. Banyak cikgu punya komitmen tapi cikgu masih meluangkan masa bersama kami. Macam hari Ahad, cikgu datang. Sepatutnya saya rasa cikgu tak datang pun, tapi cikgu datang bawa air. Jadi kami sebenarnya sangat bersyukur mempunyai cikgu best macam cikgu. Dan kami sejujurnya kami sendiri tak pernah menolak kehadiran cikgu yang mengatakan cikgu tak layak ataupun misuan lebih baik sebab lain cikgu lain cara cikgu. Jadi saya harap cikgu jangan insecure sebab kami semua sayang cikgu lah. Dan agak tapi saya tak kata medicine tak apa. Masing-masing cara sendiri. Masing-masing cara sendiri. Melengkapkan. Jadi sepanjang kita jadi satu batch ni, banyaklah kita tukar-tukar cikgu batch. Sampailah mungkin yang terakhir kali Medal Izan. Jadi semua cikgu yang lead kita, semua cikgu yang hebat dan sangat komited dalam menjalankan tugas. Jadi saya harap kepada semua pelajar Acidius, saya minta kerjasama kalian untuk memberikan komitmen penuh dalam menjalankan setahun terakhir sebelum SPM ni. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Semangat kat saya. Baik, jaga diri elok. Cikgu sebab jadi paling baik. Cikgu memang cikgu paling baik. Cikgu memang mantap. Itu sedih ke? Jaga diri elok. Jaga diri elok deh. Saya tak pernah sakit hati
Begitu jangan saya kisah sini. Jangan saya begitu sikit. Saya bukan cikgu. Jaga diri dulu. Terima kasih tuan cikgu. Ini dekat oleh Lisha Ferisha lah. Cikgu orang tu saya jumpa kat Pusha. Ya ke? Jaga diri. Betul lah saya jumpa dekat awak kan. Jaga diri lah Jaga elok tu. Dia dah pergi Korea Dia lepas ni. Jaga elok. Sorry tak kalau gurau lebih-lebih. Cikgu memang cikgu paling terbaik. Bisa. Jaga diri. Cikgu, jangan silap. Cikgu jangan lupa saya. Tak lupa. Saya follow cikgu baik ni, cikgu follow back lah. Kalau awak follow, saya follow back. Kalau awak tak follow, saya takut nak kacau hidup awak. Cikgu boleh cikgu. Tak boleh dah, lagi kita jumpa cikgu no. Orang boleh ke? Baik kedah you tahu. Dekat sebelah lah. Alah. Jaga diri. Yelah. Maaf kalau ada salah silap. Bila. Jaga diri elok. Daripada format cikgu dah cikgu. Awak pun dah besar, dah matang. Saya seronok tengok perempuan awak. Jaga diri kan. Happy birthday untuk jemaat. Dina. Sana? Cikgu tak ada pada sini. Tak apa, insyaAllah ada saya untuk GoPro ni. Jaga diri elok, Aisyah. Kalau parents apa kita orang. Awak dah berkembang baik dah. Saya minta maaf kalau saya silap sebelum jadi cikgu PL. Sekarang dah nampak semua matang dah. Cuma saya kira dapat senyap sikit. Jadi diri yang lebih baik lepas ni SPM buat dah minta awak ada masa kita jumpa lagi. Bukan bisa terus pun. Nanti ada apa-apa kontak saya. Nak share apa cari saya Jaga diri. Jangan sedih sangat. Boleh. InsyaAllah. Petang saya ada. Pagi takut saya urus sekolah anak saya. Baik. Saya ambil video berkenangan. Terima kasih Pak tempat lupa sebab tu kita orang. Tahun lepas sikit je. Saya nak banyak lagi. Tak. Walaupun sekejap kita teks. Baiklah, jaga diri tau. Saya dah pergi 2 kali dah. Wadah, Najla. Jaga diri. Wadah, kuat Tuan Takziah. Kuat lepas ni Yelah pun. Cikgu, terima kasih cikgu. Saya minta maaf cikgu. Everything is fine. Kita sudah belajar. Saya tengok awak banyak sangat potensi. Baik-baik untuk SPM semua Mawadah perintis terbaik. Bisa. Jaga diri tak lah. Lagi cikgu. Cikgu lah. Alah, saya kira untuk kenangan saja. Bukan nak buat. Kita buat YouTube Tak. Dah banyak lah tu lagi. Banyak. Saya tak kira berapa kali saya cuba cikgu. Lepas ni boleh lagi mesej saya ke apa chat. Boleh. Jadi dah elok. Tak apa, kaunseling yang nak ganti saya lagi bagus saya. Lagi A. Saya master cikgu orang baru. Tak apa, take time. So, lagi diri dah elok. Jangan stres InsyaAllah. Lagi diri elok. Baru jadi lagi. Okay. Baik cikgu. Bye. Lagi diri dah elok lah. Terima kasih. Itu je. Belajar saya tak lepas tapi cikgu kasih saya tak pernah lagi experience benda-benda macam terima kasih ke cikgu. Lepas ni bagi lagi something untuk diri sendiri. SPM Baik elok. Terima kasih cikgu selalu. Cikgu bagi positif baik. Kalau kita tak start cikgu pun macam Dah sampai dah. Kan? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Lagi dia elok kat sini. Apa-apa boleh macam saya kontak saya kalau apa-apa cari saya kan. Ya cikgu bersama jaga diri. Terima kasih. Jangan sedih lagi, saya sedih. Bawa kita PJS belajar terus. Hai lapar. Lagi diri. Awak ada potensi yang banyak. Cari lagi. Kalau cikgu tak tahu kita ada video kita tak rasa cikgu sampai mana cikgu. Saya tahu sikit je. Saya dah ada.
Geng-geng saya. 10K cikgu. Dia banyak bagi tips waktu saya nak present tu. Saya target tugas. Banyak lagi. Cari lagi diri yang terbaik juga. Jadi diri dia lah. Cikgu kaunselor paling baik, paling mantap, paling TikTok. Jangan gitu saya sedih lagi ya. Lagi dia lah. Apa cikgu? Pulang ke tempat baru. Baik, terima kasih. Bye. Ya. Saya tak tahu saya tak, tapi saya segiting sebab tu saya sesat. Saya macam alamak macam mana ni cikgu orang yang first tolong saya. Saya macam oh mantap ya. Ya ke? Terima kasih ya. Waktu tu saya macam rasa kat mana ni. Saya dapat cikgu. Saya ada keberanian nak pergi sebab tu cikgu. Saya macam terima kasih sangat-sangat cikgu. Saya nak cakap pula cikgu kata orang macam sebab kami tak tahu cikgu. Jaga diri dia elok. SPM paling terbaik kan. Dari juri. Terima kasih. Terima kasih semua. Maaf gurau-gurau. Aisyah. Terima kasih sebab cikgu saringkan saya. Walaupun saya dengan cikgu waktu perempuan je. Form 1 je? Yelah, saya Rasa macam lama. Yalah. Kan. Nanti saya follow TikTok cikgu. Cikgu selalu yang bagi saya. InsyaAllah. Oh, kalau follow saya follow back. Kalau tak follow saya takut nak follow. Kacau. Alah, Kacau hidup apa? Cikgu jangan lupa saya tau. Dah lupa. Cikgu kena letak di apa tu dalam hati cikgu tu saya yang terbahas. Ada favourite Cikgu. Jaga diri. InsyaAllah doakan saya Cikgu pun doakan saya SPM. InsyaAllah SPM saya doakan semua terbaik. Jaga diri. Bye-bye. Sedih pula. Ingat Same. Tapi kita tak pernah, tak apa. Tapi okey kan. kita nak pernah kat cikgu kan. Ya. Kita sebenarnya nombor 1 penulisan lah. Bye-bye. Cikgu salah silap. Payah. RM3. Bahaya lagu ni. Kan? Nangis. Saya tak nangis. Cikgu tak nangis ke? Tak bahayalah nangis-nangis ni. Sejujurnya saya tak pernah jumpa kaunselor sebaik cikgu. Saya bukan bermula manis tapi ni ikhlas dari hati. Okey. Dekat ni betul. Memang aja nak sini. Daripada berisi kecil dulu tak ingat dah dia bila besar ni dalam main sukan gitu ni. Maaf sebab saya ni sangat kecil cikgu saya. Saya maafkan. Berdiri. Dah, tinggi sikit. Tinggi sikit. Sana. Memori saya dah. Ni nak bergelak ayo ni cerah. Cikgu budak anak-anak cikgu you. Biasa. Cikgu jangan lupa subscribe cikgu. Please like, comment and share. Jangan lupa you.